Penyanyi kesayangan ramai, Datuk Seri Siti Nurhaliza dilaporkan terlibat dalam kemalangan jalan raya yang membabitkan 4 buah kenderaan di kilometer 14.2 Lebuh Raya Maju. Perkara itu disahkan oleh pengurusnya, Rozi Abdul Razak, yang memaklumkan kejadian berlaku ketika Siti dalam perjalanan pulang selepas mengadakan persembahan di Sepang. Semoga dipermudahkan urusan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kemalangan melibatkan 4 buah kereta terlibat termasuk kereta yang dinaiki Siti Nurhaliza dan kereta dinaiki saya serta pembantu berada berjarak beberapa kereta di belakang. Kami membawa Siti keluar dari kereta yang kemalangan dan masuk ke dalam kereta kami. Siti telah ke hospital, mengalami lebam, bengkak bahagian kaki. Alhamdulillah segalanya selamat dan terima kasih di atas doa semua, titipnya. Sebelum ini, gambar kejadian tersebut tular di media sosial yang menunjukkan penyanyi tersohor itu berada di tepi lebuh raya dalam keadaan cemas.